Rentak perang Iran didominasi oleh sepasang jam berdetik. Jika anda faham apa yang berlaku dengan jam pertama dan kedua, banyak aspek perang yang membingungkan mula masuk akal. Dan kemudian, kita boleh berbincang dengan lebih baik sama ada keseluruhan usaha ini sebenarnya satu idea yang baik atau tidak sejak awal lagi. Jam pertama ini adalah perlumbaan memulakan perang. Ia mudah untuk dilupakan. Tetapi pernah ada satu tahun lain yang dipanggil 2025. Dan pada bulan November tahun itu, kumpulan serangan kapal induk Gerald R. Ford menuju ke Caribbean untuk bersiap sedia bagi operasi khas Maduro. Pada Januari tahun ini, protes besar bermula di Iran mendorong pentadbiran Trump menawarkan sokongan kuasa tembakan. Kisah ini sudah banyak kali diceritakan, jadi saya tidak mahu ulang lagi. Sebelum insiden Venezuela, Ford berada di Teluk Parsi. Tetapi apabila ia tiada dan tiada kapal induk lain berdekatan, Amerika Syarikat berada di luar kedudukan untuk memberikan bantuan yang berkesan kepada para penunjuk perasaan Iran. Oleh itu, berlaku kelewatan sehingga 28 Februari dan bermulanya Perang Iran. Seperti yang saya katakan, Amerika Syarikat merasakan masa semakin suntuk ketika mereka merancang operasi tersebut. Bagi satu set insentif, keberkesanan campur tangan Amerika Syarikat di Iran semakin berkurang dari masa ke masa. Separuh daripada sebabnya ialah jika gerakan protes itu reda secara semula jadi, akan menjadi sukar untuk menyelaraskan semua orang supaya kembali turun ke jalan selepas perang bermula. Separuh lagi, kerana kerajaan Iran mungkin membunuh sesiapa yang masih di jalanan waktu itu, menyebabkan AS kurang orang untuk bekerjasama walaupun mereka adalah manusia. Dari kedudukan saya di belakang papan kekunci, saya tidak dapat nyatakan tahun kompromi terbaik. Saya boleh katakan dengan agak yakin bahawa pilihan terbaik bukanlah untuk mula menembak sejurus selepas tindakan keras terhadap protes berlaku. Amerika Syarikat, kekurangan kuasa tembakan untuk memberi kesan ketika itu. Semua peluru berpandu balistik dan dron Iran kekal di rantau itu. Jadi ia terus menuju ke pangkalan IS dan aset sekutu. Lebih buruk lagi, Amerika Syarikat kekurangan sistem Patriot, THAAD dan pesawat rondaan untuk menembak jatuh peluru berpandu balistik dan drone. Jika anda rasa perang ini buruk untuk Amerika Syarikat, jika ia bermula pada Januari, ia pasti jadi bencana. Bukan rahsia rakan serantau AS melobi Trump untuk menunggu. Inilah sebabnya. Saya juga boleh katakan bahawa menunggu berbulan-bulan sebelum memulakan perang akan jadi keputusan yang sangat buruk. Jika perang bermula pada September, protes kemungkinan besar tidak akan mempengaruhi konflik itu. Mereka sudah tidak berkoordinasi dan sukar untuk mulakan semula tanpa usaha besar tentera Amerika Syarikat. Anda mungkin terfikir, bukankah penunjuk perasaan memang tidak mempengaruhi konflik itu sekarang? Baiklah, simpan dulu anggapan itu sekejap. Tetapi perhatikan buat masa ini bahawa kerajaan masih bimbang tentang perkara itu dan masih perlu menumpukan usaha untuk mengekang kemungkinan pemberontakan. Jika anda fikir keadaan kini teruk, ia akan jadi lebih buruk tanpa perkara itu. Kesimpulannya, Amerika Syarikat tidak dapat mengelak satu pertukaran di sini. Menariknya, pada Januari, media sosial banyak mengkritik Amerika Syarikat kerana tidak campur tangan. Tetapi pada awal Mac, kritikan beralih kepada campur tangan Amerika Syarikat. Mungkin sebahagian daripada itu disebabkan oleh campur tangan yang tidak sempurna yang kita sedang saksikan sekarang, yang terpaksa dilakukan demi mengekalkan sedikit harapan untuk para penunjuk perasaan. Biar saya terangkan kepada anda beberapa keputusan yang telah dibuat dan akibatnya sekarang. Sebagai permulaan, Ford sepatutnya tidak berada di situ pun. Sepatutnya diselenggara awal tahun ini, tetapi kerana hanya 2 kapal induk tersedia, ia dihantar ke rantau itu. Saya yakin kru kapal itu sangat ingin tidur di katil biasa. Mereka juga mungkin ingin mempunyai keyakinan bahawa tandas mereka akan berfungsi. Namun, ini pengorbanan kecil dalam keseluruhannya. Ini bermakna kapal penyapu ranjau tidak berada di posisi semasa kabar angin Iran sama ada telah atau akan meletakkan ranjau di Selat Hormuz. Ini bermakna sistem THAAD di Korea Selatan yang jelas Pentagon fikir lebih sesuai untuk sementara waktu berada di rantau teluk baru sahaja dihantar ke sana.
USS Tripoli dan pasukan ekspedisi marinnya baru berlayar ke barat dari Laut Filipina dengan tujuan tidak diketahui. Uranium yang sangat diperkaya. Pulau Karg untuk mengganggu operasi minyak Iran. Pantai untuk menghentikan kapal daripada meletakkan ranjau. Atau mungkin sasaran peluang belum jelas. Tetapi bakal muncul tidak lama lagi. Kemaskini tergempar ninja di sini. Amerika Syarikat memang telah menyerang Pulau Karg, memberi tumpuan kepada tindakan kinetik untuk memusnahkan infrastruktur ketenteraan Iran di sana. 90% produk minyak Iran melalui pulau itu. Namun Amerika Syarikat cuba tidak ganggu infrastrukturnya. Usaha-usaha ini tidak berjaya menghentikan harga minyak daripada naik sekali lagi, yang kini hampir mencecah $100 setong ketika saya menamatkan tambahan kepada video ini. Isu lain yang sering dibangkitkan ialah tiadanya sistem pertahanan syahid dari darat seperti Ukraine. Strategi AICS menumpukan pada pemanah, bukan anak panah. Persoalan lebih besar ialah kenapa musuh Iran di rantau ini tidak melabur dalam sistem itu setahun lalu? Kerana untuk melakukannya dengan betul, bukan melaksanakan langkah mitigasi kecemasan seperti yang sedang dilakukan oleh Ukraine sekarang, tetapi benar-benar melakukannya dengan betul akan mengambil masa berbulan-bulan. Kisah ini lebih rumit kerana melibatkan politik dunia berperang. Jadi saya akan simpan untuk lain kali. Walau apapun, ia adalah satu lagi bahagian kompromi kerana menunggu selama itu sekali lagi akan menyingkirkan para penunjuk perasaan. Itulah sebabnya kita kini menghadapi peperangan, bukan konflik yang diidealkan. Saya ingin menjelaskan semua ini kerana ia memberi konteks yang lebih baik kepada perdebatan partisan mengenai peperangan ini. Satu pihak akan memberitahu anda bahawa pentadbiran Trump langsung tidak sedar tentang akibat ketenteraan yang akan timbul daripadanya. Ini adalah mengarut, kerana tiada pihak politik dalam sesebuah pentadbiran yang pernah ditugaskan untuk memahami strategi ketenteraan. Itu tugas Pentagon, bukan setiausaha pertahanan. Jadi kita tak boleh harapkan Hegseth. Mungkin pengerusi ketua turus bersama dan bekas juruterbang F-16 dan Kane tidak tahu cara perang udara berfungsi. Mungkin Komander CENTCOM, Laksamana Charles Cooper, seorang lelaki yang secara peribadi telah berlayar melalui Selat Hormuz beberapa kali, langsung tidak tahu tentang risiko menutup Selat Hormuz. Namun kedua-dua teori itu sukar dipercayai dan mereka yang merancang. Atau jika ingin lebih teknikal, merekalah yang menyelia kerja-kerja renyah perancangan dan memastikan tiada yang terlepas. Di pihak yang satu lagi, anda mempunyai sekumpulan orang yang menegaskan bahawa perang sedang berjalan dengan sangat baik dan tiada apa-apa yang perlu dirisaukan oleh rakyat Amerika. Namun, sukar dipercayai kerana kompromi sebenar perlu dibuat dalam merancang peperangan. Secara praktikal, kita masih belum nampak penamat di depan. Saya cadangkan perdebatan yang lebih baik mengenai peperangan ini seperti berikut. Apa yang kita perhatikan sekarang ialah kompromi terbaik yang difikirkan oleh Pentagon antara mempersiapkan tentera ASS untuk tugas tersebut dan membiarkan gerakan protes itu lenyap begitu sahaja. Ada juga situasi di mana perisikan AS ikat perlu mempertimbangkan kompromi. Ringkasnya, pengiraan kompromi ini lebih kepada tugas birokrasi yang membosankan. Namun, tiada peraturan menyatakan Amerika Syarikat mesti bertindak. Dan keputusan untuk benar-benar bertindak adalah sangat bersifat politik. Jika anda rasa tidak bertindak lebih baik daripada melancarkan perang ini, itu pandangan munasabah. Jika anda mahu membincangkan keputusan politik lain yang merugikan Amerika Syarikat, seperti mengalihkan sumber ke Venezuela atau putus hubungan dengan sekutu, itu juga pandangan munasabah. Namun bila masa semakin suntuk, membandingkan keadaan sebenar dengan versi peperangan ideal hanya mencetuskan situasi andaian yang tidak berguna. Baiklah, sekarang setelah saya mendedahkan diri saya sebagai seorang penyokong MAGA dengan sindrom kebencian terhadap Trump yang telah berjaya membuat semua penyokong parti berhenti melanggan dan mereka yang tidak berpihak secara politik melanggan semula, mari kita beralih ke isu masa suntuk kedua kita. Berapa lama AS boleh beroperasi sebelum mencapai had stok simpanan sebenar? Dan sebenarnya, ini adalah persoalan tentang berapa banyak masa yang tinggal pada jam persaingan yang menandakan jangka hayat kerajaan Iran dengan andaian bahawa ia memang sedang berlumba dengan masa.
Saya tahu pentadbiran Trump sering elak bincang perubahan rejim sebagai tujuan operasi ini. Tetapi mari kita berhenti seketika untuk memahami sebabnya. Tiada jaminan perubahan rejim akan berlaku di sini. Tidak seperti matlamat lain pentadbiran, mengukur perkara ini jelas. Tidak samar-samar seperti mengurangkan keupayaan peluru berpandu balistik Iran. Sama ada kerajaan masih berkuasa atau tidak. Oleh itu, mendakwa bahawa ia adalah satu matlamat adalah berbahaya dari segi politik kerana ia memberikan ukuran yang jelas untuk orang lain menilai kegagalannya. Jika berjaya, dia hampir tidak dapat mata tambahan untuk menyenaraikannya sebagai sasaran dari awal. Isyarat awal perubahan rejim di sini kurang baik. Setakat ini tiada protes baru walaupun Amerika Syarikat telah melemahkan pasukan keselamatan Iran. Sukar untuk dikatakan mengapa tidak. AS mungkin belum menyasarkan pasukan keselamatan kerana keutamaan adalah sistem anti-pesawat, peluru berpandu, drone dan keselamatan Selat Hormuz. Mungkin ia akan berubah dalam beberapa minggu akan datang. Berminggu-minggu. Saya rasa pihak Indo-Pasifik di Pentagon resah memikirkan pembaziran stok Tomahawk berminggu-minggu lagi. Tindakan keras kerajaan mungkin terlalu merosakkan, menyingkirkan pengkritik paling lantang dan menyebabkan rakyat takut. Penglibatan Israel dalam peperangan mungkin memecah belahkan golongan sederhana sehingga mereka menyokong rejim itu. Walau apapun, maklumat bocor dari perisikan AS tidak memberi gambaran baik. Terdapat petikan analisis yang konsisten bahawa rejim itu tidak berada dalam bahaya, tamat petikan, dan bahawa rejim itu, petikan, masih mengawal rakyat Iran, tamat petikan. Sementara itu, juga menurut perisikan, kumpulan Kurdish di bahagian barat laut negara itu tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk menjadi ancaman sebenar kepada kerajaan. Ini menimbulkan persoalan sama ada kumpulan Kurdish di negara jiran boleh beri sokongan mencukupi. Ini menimbulkan persoalan, sejauh mana Amerika Syarikat merugikan diri sendiri apabila secara de facto meninggalkan Kurdish di Syria baru-baru ini. Itu keputusan politik, bukan ketenteraan. Satu-satunya kelebihan untuk Amerika Syarikat di sini ialah ketiadaan pemimpin tertinggi baharu yang ketara. Satu-satunya bukti ini bukan kes Weekend at the Ayatollahs, hanyalah ucapan bertulis. Tiada video, tiada gambar, malah tiada audio pun. Jelas ada masalah di sini. Jika tidak, dia pasti sudah muncul di televisyen dan menyelesaikan ketidakpastian. Senario terburuk untuk Amerika Syarikat. Dia cedera sederhana dan enggan muncul di khalayak kerana kelihatan lemah. Senario terbaik untuk Amerika Syarikat, dia cedera parah dan tidak mungkin untuk terus hidup. Itu mungkin bagus hanya kerana kekacauan akibat pertukaran kuasa kedua dalam beberapa hari. Kemungkinan yang lebih menarik ialah Majlis Pakar dan IRGC sudah tahu kecederaannya mengancam nyawa lebih awal dan melantiknya sebagai pemimpin tertinggi sebagai langkah sementara. Jika berlaku krisis penggantian kuasa di Iran, lebih baik tidak menghibahkannya kepada Amerika Syarikat dan rakyat Iran. Jadi, letakkan seseorang sebagai pengganti sementara dan berharap dapat menyelesaikan semuanya sementara malaikat maut semakin menghampiri. Sebab mengapa ini merupakan berita baik untuk Amerika Syarikat adalah kerana ia masih membuka kemungkinan bahawa kerajaan mungkin akan runtuh dari dalam. Persoalannya, sama ada perebutan kuasa dalaman akan benar-benar menggugat kestabilan. Sehingga ada bukti jelas perkara itu berlaku, masa tetap berjalan untuk stok simpanan Amerika Syarikat. Bercakap tentang stok, saya ada banyak video konflik di Timur Tengah. Lihat senarai main ini untuk menonton beberapa. Jika anda suka video ini, sila like, kongsi dan langgan. Jumpa lagi. Jaga diri.